Okey guys, prestasi keputusan SPM 2025 meningkat dan setiap tahun makin ramai yang dapat straight A dan result yang cemerlang. Tapi ramai juga antara korang yang tanya, apa nak buat lepas SPM? And hari tu I dah share tentang program Jom Explore Why Not YP untuk tahun 2026. Pada waktu tu I cakap siapa yang berminat untuk datang event tu kena register your interest dan kalau korang terpilih, Yayasan Peneraju akan kontak korang. Tetapi registration dah tutup. Cuma the good news is adalah untuk korang-korang yang nak walk in kepada event ni yang berlangsung pada hari ini daripada 4 sampai 6 April 2026 di AICB Kuala Lumpur, memang boleh datang je lah. Tak payah nak register, datang saja as a walk in. Yes, betul. Korang boleh walk in je dengan korang punya dokumen, korang punya result, korang punya IC dan korang boleh dapat slot interview dengan Yayasan Peneraju. So, untuk korang-korang yang berhasrat untuk dapatkan financing daripada Yayasan Peneraju, korang wajib untuk datang temuduga di sini sebab sekarang ni sesi temuduga di event Jom Explore Why Not YP 2026 ni dah menjadi syarat mandatory untuk korang layak mohon financing daripada Yayasan Peneraju. Dan waktu event tu nanti, korang bukan setakat pergi interview sahaja, korang boleh juga jumpa wakil-wakil daripada badan profesional macam ACCA, ICAEW ataupun tanya je lah terus dekat alumni-alumni Yayasan Peneraju yang telah pun berjaya melangkah hidup mereka dalam bidang professional accountancy. And of course lah, booth Yayasan Peneraju dan juga other approved learning and training institutions which is ALTI pun ada dekat situ. And kalau korang tak tahu, ALTI ni lah tempat yang korang boleh belajar gunakan financing daripada Yayasan Peneraju. So bolehlah korang survey-survey pilihan yang ada sebelum korang commit untuk sambung belajar. Fikir betul-betul. And of course lah, I nak ucapkan beribu-ribu tahniah kepada semua lepasan SPM tahun 2025 dan jangan lupa untuk sambut kejayaan korang ni dengan family korang. Cuma kejayaan kita berhenti sampai sini, kita kena teruskan langkah kehidupan yang baru. Jangan takut sambung belajar sebab Yayasan Peneraju ada untuk bantu korang. Jadi kalau korang free pada hari Sabtu, Ahad, Isnin daripada 4 sampai 6 April, jangan lepaskan peluang untuk datang ke event ini. Mana tahulah rezeki korang ataupun maybe keluarga korang sebab tak payah nak keluar duit untuk sponsor korang belajar. Boleh membuatkan korang jadi salah seorang penerima Yayasan Peneraju Financing Scheme. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh cek Yayasan Peneraju punya social media channel. Semoga berjaya.